Okey, sebenarnya semua orang tahu. Okey, harga emas sebenarnya setiap hari ada perubahan. Kita kata mungkin ada naik, ada turun. Itu adalah normal bagi harga emas. Okey, yang mana kita sebut sebagai perubahan harga emas jangka pendek. Okey, jangka pendek sebenarnya memang naik turun tu biasa. Maknanya kita tak boleh nak kata jangka pendek ni sentiasa naik. Mana tak semestinya. Ada masa dia turun. Okey, macam sebelum ni dah mencecah 7 atau lebih untuk 1 gram sebenarnya, tapi dah mengalami penurunan dalam jangka pendek. Okey, cuma yang kita kena faham adalah harga emas ni dia naik. Kita kata harga emas semakin mahal tu sebenarnya dalam jangka panjang. Itu kita kena betul-betul faham. Dalam jangka pendek dia mungkin ada naik turun, tapi kalau jangka panjang kita letak adalah 2 tahun ke atas, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, barulah kita nampak perubahan harga emas semakin menaik secara purata lah.